Apakah itu hantu sebenarnya? Satu hari, awak bawa kereta waktu malam. Gelap gulita. Awak tengok jam pukul 12.30 malam. Tiba-tiba di sebelah kiri awak nampak satu tanah kubur. Awak pun teringat filem Satu Malam Kubur Berasap. Bila awak teringat saja cerita tu, dia masuk dalam mind, subconscious mind, awak pun rasa meremang, takut. Tiba-tiba di depan cermin kereta awak tu ada hantu datang menjelma. Hantu datang menjelma depan cermin kereta awak. Hantu yang datang tu datang daripada mana? Jadi hantu yang datang sampai awak takut itu bukan datang daripada tanah kubur, bukan datang dari pokok ara, bukan datang daripada gua. Hantu yang datang, image itu datang daripada pemikiran, mind dan subconscious mind dan core belief kita. Sebab itu image hantu yang datang itu adalah sama dengan hantu yang pernah kita lihat dalam TV, kawan kita cerita, ataupun kita membayangkan waktu kecil. Jadi hantu tu adalah daripada pemikiran yang tak terkawal kerana takut. Kecil-kecil kita dimomok-momokkan tentang hantu, saka, jin masuk dalam urat saraf sendi kita. Dia hanya tunggu trigger saja. Waktu kita stres, waktu tertekan, maka benda tu akan datang daripada diri kita sendiri, daripada pemikiran tak terkawal.